Assalamualaikum Cikgu. Terima kasih kerana sudi meluangkan bersama kami pada hari ini. Cikgu, boleh Cikgu ceritakan sedikit sejak bila Cikgu mulakan menanam pokok limau ini? Okey, terima kasih. Untuk makluman, pokok limau ini ditanam pada tahun 2019, akhir tahun 2019 yang telah menjangkau umur dah 6 tahun. Okey, pokok limau ni namanya limau coko Thailand, original Thailand. Yang mana kalau kita tengok buah pun tak seperti limau yang ditanam di sekitar Terengganu atau Kelantan yang ditanam sebelum ini. Buah ni dia mengambil masa daripada berbunga sehinggalah mengambil masa selama 8 bulan. Maknanya panjang jugalah masanya. Okey, itulah sedikit berkaitan dengan penanaman limau coko Thailand. Siapa yang membantu Cikgu menjaga kebun limau ini? Okey, yang membantu menguruskan limau ini ahli sesi keluarga, isteri saya dan anak-anak lah yang membantu, terutama sekali pada hari cuti persekolahan. Wah, menarik ni. Bagaimana pula Cikgu penjagaan pokok limau ini, Cikgu? Okey, untuk penjagaan, sebenarnya saya mengambil masa cuma pada hari cuti persekolahan. Terutama pada hari hari Jumaat ataupun hari Sabtu dan masa-masa yang terluang sahaja. Okey, ada juga keluarga menolong untuk menjaga pokok limau tersebut. Dari segi penjagaan, sebabnya limau ni serangan penyakit utamanya berkaitan dengan kulak. Mungkin Apakah pesanan Cikgu kepada penonton di luar sana? okey, pesanan saya para penonton di luar sana untuk tanaman limau coko Thailand ni bolehlah ditanam di sekitar kawasan rumah yang terluar. Maknanya walaupun tanam sepokok ataupun 2 pokok, dia punya hasil boleh memberi manfaat kepada isi keluarga. Okey, terima kasih Cikgu. Wah, banyak juga perlu dijaga ya Cikgu? Ya. Memanglah penjagaan itu memang perlu rapi. Tapi kalau berbanding dengan pokok durian yang saya tanam sebelum ni, memang durian itu lebih rumit berbanding dengan pokok limau. Dari segi penyakit pun memang kuranglah berbanding dengan pokok durian.